Solar ini yang dibangunkan oleh Livingstone Sdn Bhd kerjasama dengan TMB yang sistem solar 2.4 kW dan meter pintar. Dan ini salah satu perintis awal di Kampung Tempoyak ini. Saya berpendapat bahawa ini satu pemikiran yang bijak. Bahawa ini adalah kebaikan untuk masa mendatang kepada rakyat negeri Pahang. Ada kajian kita buat, dia lebih kurang dalam 500 sebulan tanpa solar. Tapi bila kita masuk solar ni, kita akan jimat half. Half tu maknanya kalau 200-300 sebulan ni lebih kurang dalam 2,000-3,000 lah penyimatan dia akan diperoleh setahun. Jadi kalau 10,000 tu 3 tahun tu dah return of investment lah kepada diorang dan seterusnya. Maknanya dari segi penambahan pendapatan tu, penyimatan, kos kehidupan tu, dia akan bertambah lah pada hidup diorang ni. Dan dia lepas dah habis bayar solar tu, maknanya dia akan dapat penambahan dari segi pendapatan. Dan untuk menambah baik, kita sentiasa kerajaan negeri akan sentiasa menambah baik apa-apa saja inisiatif yang akan dapat meningkatkan lagi kesejahteraan rakyat dan meringankan lagi beban kewangan